Musik King. Oh, comel kuning saya mu. Kuning molek saya mu. Tengok belik tu. Memang betul-betul syadu molek ni. Okey, assalamualaikum saya mu. Okey, lo ni musim durian dah. Jadi, kalau musim durian ni tak lari dengan makan pulut dah. Jadi, hari ni abang nak buat kombinasi makan pulut durian dengan 3 jenis buah durian dah. Sampai tengok. Kemudian atas meja abang 3 jenis durian dah. Musik King, Di2Lepak, lepas tu Black Tong dah. Sampai tengok. Oh, memang betul-betul meriah molek hari ni. Jadi petang-petang ni kak mu tak nak pulut, sedang molek ada durian pulut musim dia, okey. Abang pun suruh kak mu selalu buat pulut durian. Pekal saya mu bubuh sate dulu. Sate ni kena bubuh banyak dah, baru dia sedap. Lepas tu kita ada nisai juga dah. Kita ambil nisai sikit letak sini. Tonyoh nisai ni. Oh, puas hati. Ada setengah tu ribu gula dia. Habis kurang gula ni, habis suka makan dengan nisai dah. Tapi nisai pula kerah molek nisai hari ni dah. Tonyoh ni saya mu. Lepas tu kita konsang-konsang ni saya mu. Pulut kita ni, oh, puas hati. Pulut pekak molek ni. Oh, sedap. Okay, mula-mula ni kita ambil ni Musik King. Oh, comel kuning saya mu. Letak sini. Kita ambil ni Black Tong kombinasi 3 jenis dah hari ni. Durian. Lepas tu okay, hot ni pula Di2Lepak dah. Letak sini saya mu tengok kemurah hari ni. Oh, comel saya mu. Okay, kita ambil sikit ni. Okay, kita ambil durian ni. Kita tonyoh saya mu. Cara-cara nak makan pulut durian cara kapung ni, ambil ni durian ni kita tonyoh. Gitu bau jolo. Biasa saya mu kalau makan durian ni lagu ni biasa. Betul tak saya mu? Acu saya mu komen. Cara-cara makan durian betul tak abang buat gini? Okey, Black Tong. Kita buat kombinasi. Kita buat kombinasi 3 jenis durian gini. Makan dengan pulut durian. Oh, kecual you. Ambil Musik King pula. Allah, Musik King. Allah isi. Oh, buah hati si Musik King saya mu. Ambil Musik King ni. Tonyoh. 3 jenis saya mu. 3 jenis durian. Kombinasi yang ni. Oh, memang betul-betul syadu molek ni. Oh, molek. Okey, saya mau tengok pulut durian abang ni. Dia jadi pekak gini. Habis tak tahan saya mu. Habis terlalu. Bismillah. Oh, sangat-sangat puas hati saya mu. Bila kita buat gabung ni ke 3 jenis durian. Oh, perfect tengok. Oh. You rasa manis. You rasa berlemak. You rasa pahit ujung-ujung sikit. Oh. Sangat-sangat perfect. Saya mau kena cuba cara abang makan gini. Kalau saya mau terah ni, saya mau kena cuba cara makan gini. Oh, hodok. Oh, puas hati. Sangat-sangat puas hati. Oh, puas hati. Betul habis. Oh, puas hati. Sangat-sangat puas hati. Oh. Sepetai em seminggu makan ho. Một ly rồi yang. Biting. Oh, sangat-sangat sedap. Kombinasi pulut durian. Kombinasi pulut durian 3 jenis durian. Memang sangat-sangat terbaik. Hok ni tengok ni. Hok ni bisa ni. Hok ni apa panggil? Hok ni Black Tong. Oh, kuning. Kuning molek tengok Black Tong. Comel. Oh, lemak ano. Oh, ni pula Musik King. Kuning molek bagai.
Putih cek bel. Oh, kuat dia. Oh, perfect hari ni. Okey, saya mu. Kombinasi pulut duri hari ni ke. Main betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu. Ni, barang boh.